Sekarang ni ramai betul orang takut untuk makan telur, makan kambing ataupun minyak yang sihat. Kononnya sebab takut dengan kolesterol akan naik. Korang tahu tak, punca sebelah jantung rosak ni bukan disebabkan kolesterol, tapi disebabkan gula yang berlebihan. Bila korang ambil gula yang berlebihan dalam harian korang, dia boleh buatkan keradangan yang tinggi dalam darah pada korang. Boleh rosakkan salur darah dan juga boleh lemahkan fungsi jantung korang tahu. So, kolesterol ni juga sebenarnya datang untuk baiki dinding salur darah korang yang luka akibat keradangan. Tapi kita always salahkan kolesterol. Dan korang kena ingat, kolesterol ni bukan punca sebenar tapi korang jangan risau. Sebab dalam kita punya Skalavia ni sangat-sangat penting untuk korang amalkan. Pemanis sebelum jadi tanpa gula, 0 kalori, 0 karbohidrat dan juga 0 sugar. Untuk Skalavia ni juga dia boleh bantu apa tahu? Dia boleh bantu dari segi kurangkan keradangan sel, kuatkan fungsi jantung dan juga area salur darah korang. Jadi kalau korang nak jaga kolesterol tapi masih lagi minum gula hari-hari, sorry, korang memang tak boleh lawan pun. Sebab apa? Itu memang cara yang salah. So korang cuba untuk tukar gula putih kepada Skalavia ni sekarang.